Guys, betul ke Retaka masih lagi hidup dan Retaka akan muncul dalam series Boboiboy Galaxy Baraju? Boleh percaya ke ni? Tapi sebelum tu guys, kalau korang suka dengan konten Boboiboy, korang boleh follow Faiz di studio. Kalau korang dah follow, korang memang mantap. So guys, finally Boboiboy Galaxy Baraju akan keluar tak lama lagi. Hari Sabtu ni je. Dan Monster sendiri dah keluarkan jadual tayangan untuk Boboiboy Galaxy Baraju selama 6 episod. Tapi apa yang mengejutkan kita semua, dalam gambar episod yang kedua ni kita dapat tengok ada gambar Retaka dan dekat dalam trailer pun kelihatan seakan Retaka akan kembali. Jadi persoalannya, betul ke Retaka masih lagi hidup dan akan kembali dalam series Boboiboy Galaxy Baraju? Jawapannya ya, memang betul guys. Retaka akan kembali semula dalam series Boboiboy Galaxy Baraju. Tapi korang jangan salah faham tau, aku tak habis explain lagi. Ya, memang betul Retaka akan kembali muncul dalam series Boboiboy, tapi hanya sebagai flashback sahaja. Yang mana untuk dalam episod yang kedua tu nanti kita akan dapat tengok sedikit flashback pertarungan di antara Retaka menentang pengguna kuasa elemental api dan juga ais, iaitu Panglima Pairapi dan juga Mas Mawai. Tu je guys, bukannya Retaka akan kembali semula sebagai villain ke apa. Dia tak akan lawan Boboiboy dah. Aku nak kata Retaka masih lagi hidup pun kita tak pasti, sebab dalam komik Retaka kena tangkap je. Tapi apa pun, standby untuk Boboiboy Galaxy Baraju, sebab seriously Boboiboy Galaxy Baraju memang best. Lagi-lagi ada Boboiboy sopan ni. So pendapat korang macam mana pula? Komen dekat bawah. Guys, kalau korang tengah layan movie ataupun korang tengah layan YouTube tapi korang tak tahu nak makan apa, ni dia aku nak recommend kat korang makanan yang sangat sesuai untuk korang makan sambil layan cerita ataupun tengah layan YouTube tu. Ada Chocoja, ada cookies, ada biskut durian, lepas tu ada coklat Confetto dan macam-macam lagi. Aku ada letak tag dekat video ni, okey, tag Shopee, korang boleh terus je order dekat situ. Harga berpatutan dan sangat-sangat menarik untuk korang dapatkan.